innahu yaraka. Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Kalau engkau tidak merasakan engkau melihatnya, maka Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Itu iman, itu iman maka muraqabah. Dia sentiasa merasakan Allah Ta'ala melihat dia. Tapi ada yang hebat lagi, iaitu dia merasakan dia itu melihat Allah Ta'ala. Itu yang keempat, dia panggil imanun haqq. Ini haqqul yakin. Tadi ainul yakin. Ada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Yang haqqul yakin ni dia rasakan dia itu melihat Allah Ta'ala. Tapi dia melihat dengan mata hati lah. Sebab dia tak adalah orang boleh melihat dengan mata kasar kat dunia ni. Melainkan Nabi SAW sahaja. Yang hidup kat dunia boleh melihat Allah Ta'ala. Adapun Nabi-Nabi lain tidak diizinkan. Katakan Nabi Musa sendiri pun tak dapat melihat Allah Ta'ala walaupun dia minta. Kata Nabi Musa dalam surah apa? Dalam surah Al-A'raf. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Kata Nabi Musa ketika mana dia dapat berkata-kata dengan Allah Ta'ala, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, izinkan aku untuk melihat kamu. Arini anzur ilaik. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, qala lan tarani. Engkau tidak akan dapat melihat aku. Walan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah pada bukit itu. Ketika mana tajalli zat Tuhan pada bukit itu, maka engkau akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Ketika mana Tuhan tajalli zatnya di bukit itu, maka bukit itu telah hancur dulu. Lalu Nabi Musa dia pingsan. Fa khara Musa sa'iqa. Ketika mana Nabi Musa dia bangkit, maka dia bertaubat. Qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwal mu'minin. Aku bertaubat dan aku di kalangan orang-orang beriman. Jadi Nabi Musa sendiri tak mampu untuk melihat Allah Ta'ala. Bahkan pingsan, bahkan dia telah melihat di luar daripada keupayaannya. Adapun Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagi dia musyahadah. Melihat Tuhan dengan mata kepalanya dalam Isra' wal Mi'raj. Itu saja. Maka tidak ada yang boleh melihat Tuhan. Walaupun hukum dalam Hasyiah Bajuri, dalam syarah pada Jawhar Tauhid, Imam Bajuri mengatakan bahawa hukum melihat Tuhan ni di dunia harus. Ia termasuk daripada perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, tapi tidak berlaku. Kalau ada orang mendakwa sekalipun, hukum dia boleh jadi kafir kalau orang mendakwa sebab tak berlaku. Kalau melihat dengan mata kasar, secara jaga, ya Allah. Tapi kalau melihat dengan basirah, itu ada. Dan kalau melihat dalam mimpi, itu pun boleh dibenarkan. Dibenarkan dengan inilah, dengan hal keadaan yang inilah, yang layak bagi Allah Ta'ala. Maka Imam Bajuri dikisahkan dalam kitab tu, dalam Bajuri, bahawa Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, antara dua itulah. Rasanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah melihat Tuhan dalam mimpi sebanyak 99 kali. 99 kali. Baik. Itu dia kata maqam musyahadah. Sentiasa dia merasakan dia melihat Allah Ta'ala. Kalau dia sembahyang, rasa sembahyang itu depan Tuhan. Dan itu melihat dengan mata hati. Ini maqam ni dipanggil maqam musyahadah. Ataupun haqqul yakin. Dan yang paling hebat sekali, yang itu maqam yang kelima, dipanggil iman hakikat. Iman haqiqah. Iman haqiqah ni orang yang dah telah fana dengan Allah Ta'ala. Dia tak nampak lagi yang lain. Hanya nampak Tuhan sahaja. Hanya nampak zat Tuhan. Ni orang tenggelam di dalam lautan fana bersama Allah Ta'ala, dikatakan sebagai makam fana juga, iman hakikat. Jadi ada 5 peringkat keimanan. Iman taklid, iman ilmu, iman alim, iman ayan atau iman ain, iman haq dengan iman hakikat. Iman hakikat ni paling inilah paling hebat. Dia tak nampak lagi, tak nampaklah dunia. Tak nampak segala isi dunia. Hanya dia nampak adalah Tuhan sahaja. Tapi itulah yang kita sebut nampak tu adalah nampak dengan mata hati. Jangan salah faham pula. Sebab kita kata dalam apa, nampak dengan mata kasar ni tidak ada. Yang nampak adalah basirah. Sebab kita ada 2 mata. Basar dengan basirah. Basar mata kasar, basirah mata hati. Jadi mata hati kita ni, kalaulah kita semakin baik, semakin soleh, semakin taat, maka mata hati kita ni akan semakin cerah, semakin terbuka, semakin nipis hijab di antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih lagi banyak maksiat, banyak lalai, banyak leka, banyak urusan-urusan dunia menyebabkan kita daripada ingat Allah Ta'ala, maka antara kita dengan Tuhan ada hijab. Ada basirah tapi tak nampak Tuhan. Sebab apa? Sebab hijab tu banyak. Penghalang-penghalang untuk melihat Tuhan tu banyak. Jadi orang yang lagi tinggi dia punya kerohanian dia, maka akan semakin kurang hijabnya sehinggalah akhirnya dia mampu untuk melihat Tuhan tapi dengan basirah, dengan mata hati. Ada orang yang hidup pada zaman Nabi tak beriman dengan Nabi.
Ada orang hidup zaman Nabi tak beriman dengan Nabi. Padahal Nabi ni kalau tengok akhlak je, tengok rupa dah tahu dah Nabi tu adalah orang yang benar. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi bukan sebab tak percaya dengan Nabi. Bukan dia tak tahu yang Nabi ni orang yang benar, orang yang tidak berdusta, al-amin. Tapi mereka sebenarnya dibutakan mata hati mereka tu. Allah sebut dalam Quran, innaka la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kamu tidaklah buta mata al-basar, tapi yang kamu buta adalah mata yang berada dalam hati kamu tu. Walakin ta'mal al-absar fis sudur, tapi buta mata di dalam hati. Jadi ada orang dia nampak Nabi tapi tak beriman. Sebab apa? Sebab mata hati dia buta. Jadi al-basirah yang kita bahaskan di situ. Pada bab maqam musyahadah dengan maqam muraqabah tadi. Jadi itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kita biasa dengar setiap kali khutbah Jumaat, setiap minggu ada titah daripada Waruli Paduka Baginda Sultan Abdullah menitahkan untuk kita kan tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, kan kemudian fiqh mazhab Syafi'i, akidah tasawuf al-Imam Al-Ghazali, itu setiap minggu kita bahaskan. Setiap minggu kita dengar dalam khutbah. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi janganlah terpedaya dengan perbahasan-perbahasan tauhid yang lain-lain lah selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ke, Qadariyah, Jabariyah ke, apa lagi. Termasuklah tauhid tiga serangkai. Tauhid tiga serangkai pun walaupun kita pernah jawab dalam SPM apa semua, itu bukan tauhid daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tauhid sifat 20. Iman 20 atau 13. Asy'ariyah kata 13, Maturidiyah kata 20. Sebenarnya pembahasan dia dalam bab tauhid lah, kita tak baca sini sebab kita nak baca rukun iman saja. Baik, habis itu. Itu beriman dengan Allah Ta'ala, mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan mengetahui perkara yang harus, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Habis. Yang kedua, beriman dengan malaikat. Ini perkara yang gaib je kita nampak, tapi kena beriman, wajib beriman. Itu al-malaikah. Ma huwa al-malaikah? Malaikat diambil daripada kata malak. Mufrad dia malak. Ta'arif dia ajsamun nuraniyah, mubarra'atu minal kadurat al-jasmaniyah, qadiratu ala tashakkul bil ashkal al-mukhtalifah. Itu jisim-jisim nurani, jisim-jisim yang bercahaya, yang bebas daripada segala kotoran jasmaniyah, kotoran-kotoran luaran, dan mampu untuk berupa dengan rupa yang pelbagai. Qadiratu ala tashakkul bil ashkal al-mukhtalifah. Itu dikatakan sebagai malaikat. Dan mereka itu tentera daripada tentera Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu wajib beriman, malaikat ni ada wujud dan jumlahnya banyak. Kemudian di antara mereka ada malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil, iaitu mengetahui nama-nama mereka. Nama-nama mereka pun tak wajib hafal, cuma wajib tahu. Wajib hafal ni kena tahu satu-satu. Tapi kalau wajib tahu ni maksud kalau orang tanya pada kita, kita kenal. Jibril malaikat ke bukan malaikat? Kita kata Jibril malaikat. Israfil malaikat, Israfil malaikat. Syamsuddin, Syamsuddin bukan malaikat. Itu sah lah tu. Kita katakan wajib tahu nama para malaikat. Maka mereka ada 10 kan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan juga Malik. Kita baca seri lalu ringkas. Jibril Aminul Wahyi. Malaikat yang paling afdal dan digelar sebagai Aminul Wahyi, pembawa wahyu. Kemudian ada orang tanya, ada malaikat dah kalau dah sekarang nabi-nabi dah tak ada kan? Adakah malaikat Jibril masih lagi turun ke bumi ataupun tidak? Kan? Itu pulang pada Allah Ta'ala. Nak turunkan malaikat Jibril tak nak turun. Pulang pada Allah Ta'ala. Kan? Tapi kalau ikut dalam surah Al-Qadar tu ada. Dia sebut. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Telah turunlah. Tanazzalul malaikatu. Telah turunlah malaikat dan juga ruh. Pada malam Al-Qadar. Ruh siapa ruh? Dan tafsir ada menyebut ruh tu adalah ruhul amin, itu malaikat Jibril. Jadi boleh jadi malaikat Jibril turun pada malam Al-Qadar kan. Ni ada pula kata malaikat Jibril relax tak ada wahyu dah. Boleh kata gitu. Itu bukan nampak perkara gaib. Kita beriman je malaikat tu ada. Dan turun tak turun tu bukan kerja kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tak perlu persoalkan kerja Tuhan, tapi kita yang akan dipersoalkan dengan kerja kita. Wa Mikail, malaikat Mikail, muwakkal bil amtar, diwakilkan dengan hujan, dengan rezeki. Israfil, diwakilkan dengan nafkhi fis sur, ini sangkakala. Azrail, muwakkal bil qabdil arwah, diwakilkan dengan mencabut nyawa. Cuma mencabut nyawa tu katanya ada 3 peringkat. Ada dalil yang Allah sendiri yang cabut nyawa. Allah tawaffal anfusa hina mautiha. Ada dalil yang malaikat Jibril yang mencabut nyawa. Dan ada dalil pembantu-pembantu malaikat Israel yang cabut nyawa, dan ada dalil pembantu malaikat Israel yang cabut nyawa.
Kemudian ada malaikat munkar dan nakir, allazani yas'alani mayit fi qabrihi, yang menanyakan mayat dalam kubur. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat, kan, kisah sebagai pencatat. Yang sebelah kanan namanya raqib atid, yang sebelah kiri pun namanya raqib atid juga. Cuma ada juga khilaf mengatakan yang sebelah kanan raqib, yang sebelah kiri atid. Ataupun bil akas sebaliknya, sebelah kanan atid, sebelah kiri raqib. Tapi al-mu'tamad raqib atid itu nama bagi kedua-duanya. Yang kanan pun raqib atid, yang kiri pun raqib atid. Kemudian ada malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Habis. Beriman dengan kitabnya, kitab Allah Ta'ala. Wajib kita beriman dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ada menurunkan dan memberikan kitab kepada sebahagian rasul-rasulnya. Dan juga di antaranya juga adalah suhuf. Allah Ta'ala juga menurunkan suhuf, lembaran-lembaran kepada para rasulnya. Maka jumlah semua sekali itu adalah 104. 104. 4 tu kitab Quran pada Nabi Muhammad, Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud dan Injil pada Nabi Isa. Yang lagi 100 tu 50 ke atas Nabi Syith, 30 ke atas Nabi Idris, 10 ke atas Nabi Adam dan 10 ke atas Nabi Ibrahim. Ala khilaf, itu pada khilaf juga pada pendapat tentang suhuf. Berapa jumlahnya. Baik. Kemudian wajib juga kita beriman kepada rasul-rasul Allah Ta'ala, utusan-utusan Allah Ta'ala. Bahawa pada di dunia ini ada Allah Ta'ala utuskan para rasul, para utusan-utusan yang menjadi wakil untuk menyampaikan syariat Allah Ta'ala kepada manusia. Kerana ketika mana Allah Ta'ala mewajibkan manusia dengan beramal dengan amal baik, amal soleh, dan meninggalkan perkara-perkara jahat. Tapi bagaimana manusia nak beramal sedang manusia tidak melihat Tuhan? Maka Allah Ta'ala utuskan bersama dengan manusia ini adalah rasul, utusan-utusan di kalangan mereka, di kalangan manusia. Bukan di kalangan malaikat, di kalangan manusia. Sebab kalau diutuskan di kalangan malaikat, maka orang akan bertikaikan, malaikat bolehlah kan buat baik, malaikat ada nafsu, kami ada nafsu. Jadi Allah Ta'ala utuskan pendakwah-pendakwah itu di kalangan manusia, supaya tidak ada pertikaian, tidak ada tuhmah. Mengatakan bahawa kami tidak boleh beramal. Sedangkan Nabi juga manusia boleh beramal. Baik. Maka diutuskan di kalangan manusia untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan ke akhirat mereka. Dan mereka dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Kan, untuk menghadapi kaum-kaum mereka yang tidak mahu menerima dakwah dan hujah mereka. Kemudian mereka bersungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah kenabian, risalah tauhid, risalah nubuwah kepada kaumnya. Dan menerangkan tentang apa yang perlu dilakukan oleh para mukallaf. Dan segalalah perkara-perkara yang wajib untuk kita buat kat dunia semua telah disampaikan, diterangkan oleh Rasul. Dan mereka adalah orang-orang yang maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumlah mereka para Rasul adalah 313 ikut setengah riwayat. Ataupun 315 ikut setengah riwayat yang lain. Cuma yang wajib kita tahu secara tafsir, secara terperinci adalah 25 nama. Yang terhimpun dalam Al-Quran nama-nama mereka itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Ada kata Nabi Uzair, Isa, Muhammad SAW. Dan Zulkifli tak ada. Ada kata Zulkifli itu adalah Ilyas. Ada kata Zulkifli itu adalah Zakaria. Ada khilaf kat situ. Jadi kat sini kalau dalam kitab Nabi Rajab dia masukkan Nabi Uzair lah dalam tu. Ada kata Uzair bukan Rasul, Uzair cuma Nabi saja. Lalu pula nama-nama Nabi ni yang disebut dalam Al-Quran ni kita wajib tahu. Tak wajib hafal tapi wajib tahu. Tapi kalau hafal lagi baik lagi lah. Masuk wajib tahu ni kalau kita tanya Adam Nabi, ya Nabi. Idris Nabi. Fatahamin, Fatahamin bukan Nabi. Macam tu. Dia tahulah mana Nabi bukan Nabi. Jadi taklah wajib hafal. Tapi kalau hafal lagi baik. Dan kita dalam Malaysia ni alhamdulillah kita jazallahu anna li firqati Raihan. Kita mengucapkan dan semoga Allah Taala memberikan balasan yang baik pada kumpulan Raihan. Itu yang waktu kita zaman kanak-kanak dulu mencipta lagu-lagu yang berupa fardhu ain untuk dihafal oleh kanak-kanak. Ada lagu sifat 20, tauhid sifat 20, ada lagu malaikat, ada lagu nabi-nabi. Jadi kita orang Malaysia kita boleh hafal nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, nama malaikat itu dengan lagu. Sebagaimana orang Arab, waktu kita belajar dekat Yaman, dekat Tarim. Mereka belajar daripada kecil kitab Aqidatul Awam. Dalam tu adalah sebut nama Nabi.